Motivasi adalah rasa keinsafan. Kan? Nak berhenti vape. Berhenti vape 2 hari. Terus, boom. Sesak nafas, lemah jantung. Pergi hospital, kritikal. Masuk oksigen, tebuk. Yang kita tebuk-tebuk keluarkan air daripada paru-paru kan. Yang kata doktor pembohong kan. Yang ambil pek paru-paru kan. Ni dah kuning kan, air jambu batu. Selagi tak jernih, selagi tu saya tak keluar daripada wad. Apa benda ni? Inilah yang duduk dekat paru-paru saya, yang melemahkan jantung sampai jantung tinggal 3%. Nah ya, itu air cecair paru-paru dan juga nanah. Okey, sengsara tak? Baru nak insaf vape, nak bertinggalkan vape, dah takut. Tapi 2 hari, bom. Nasib dia tak ditidurkan. Dalam bilik saya ni 4 orang. 3 mati. Tinggal Abang Rock seorang je hidup. Semua muda lagi, umur 30 ke bawah. Vape. Macam doktor tu cakap gitu tau. Risaulah vape lagi kan. Degil.